Assalamualaikum guys, selamat datang ke podcast Jahanam. Ah. Dalam dengar. Tadi dia macam ini kan. Sekarang ini je keluar. Okay, hari ni kita nak sembang apa, Fik? Kita nak sembang pasal filem man. Filem apa? Saving Private Ryan. Arahan siapa? Arahan daripada Steven Steven Spielberg. Okey, so cerita ni adalah cerita perang. Yes. Perang. Perang. Janji ada rang. Perang, Okey. betul. So kita cerita perang. So dia biasalah cerita perang Perang Dunia Kedua saya aku. Perang Dunia Kedua. So cerita ni cerita benar lah juga sebenarnya. Betul. Dia gambaran time World War II tu sana. So cerita ni kan dia ada satu pelakon yang bagi aku Legend lah, legend. dia Dia memang pegang dia memang dia gini. So dia memang gitu tahu lah. pelakon tu nama dia apa? Nama dia, kalau dalam cerita tu nama dia Tom Hanks. Dalam cerita Nama dia Tom Hanks. Dalam cerita tu Captain Miller. So Tom Hanks ni dia pelakon yang kalau dia berlakon jangan gelak. Kalau dia berlakon, dia punya filem tu memang nominee yang untuk awak-awak gila-gila punya. So memang top-topnya, gila-babnya. Kau soalan kau apa? Ni mana soalannya? Okey, sebelum kita masuk lagi dalam Dalam Jurang. kita kupas lagi dalam cerita ni. Aku nak tanya kau dia punya analisis. Kita kena kenal lah filem ni. So cuba kau explain filem ni apa dan apa. Dua kali apa dalam tu. Okey. Filem ini ditayangkan pada 1998 dan diarahkan oleh Steven Spielberg lah. Tahun 98 ni kita belum lahir lagi lah. Belum lahir lagi. Member dah berlakon. Member dah berlakon. Member dah tua dah time tu. Itulah. Okay. Lepas tu pengarah sinematografi dia Janusz Kaminski. Dia Kaminski ni biasa orang Jerman. Nama-nama orang luar negara lah. Lebih kurang lah bantai. Tu genre filem ini adalah perang dan drama. Dia fokuskan dekat realism perang dunia kedua. So kalau kita cakap pasal realism ni memang dia ambil bulat-bulat lah biasa kan? Yes, betul. Kalau dalam seni pun realism ni dia ambil real. Cerita real dia buat pada drama. Dia gambarkan balik. Dia gambarkan balik. Dia tak adalah 100% macam dia ni betul-betul mati tak lah. Cuma ni adalah gambaran tapi dia still realism bagi aku lah. Okay, so filem ni okay, nak tanya kau satu benda lagi. Macam mana genre filem ni? Genre kau? Macam mana genre filem ni dia mempengaruhi Aku sasut. Okay man, sekarang nak tanya kau, macam mana genre filem ni dia mempengaruhi sinematografi filem ni? Macam mana genre-genre dia tu? Dia boleh main peranan besar. Okay, filem ini bertujuan untuk menampilkan suasana perang. Yes, suasana perang yang realistik. Realistik. Penang. Perang. Okay, Spielberg dan Kaminski. Kaminski tu dia punya sinematografi punya tu. Untuk orang yang bukan orang sini senang nak faham cameraman lah. Cameraman betul. Dia senang faham cameraman. Tapi sinematografi ni adalah untuk filem. Cinema macam kita wayang. So sinematografi macam tu lah. Okay, dalam sini ni dia gunakan teknik handheld. Handheld tu kalau ajak aku teka. Handheld ni tak silap aku kalau bahasa kasar ada bahasa pasar lah. Freehand betul. Betul, freehand. So kira dia record tu dia macam dia macam follow je. Dia memang tak ada tripod, tak ada Betul. Gimbal nama dia. Baik. Lepas tu warna menggunakan warna natural lah. Sebab apa natural? Sebab jelas cerita perang kan. Dia dah tunjuk, dia gambarkan balik kan. So dia tak boleh macam nak tipu-tipu kan. Ya, betul. Takkanlah nak buat dekat green screen ke apa kan. Green screen betul kalau merah cerita seram pula. Betul. Cerita love, ni cerita perang kan. Betul juga, betul. Drama Okay man. Tema apa macam dia punya main tema utama untuk filem ni apa? Kan kalau macam kita tengok ada filem dia campur-campur. Tapi dia still ada tema yang macam cerita ni apa sebenarnya? Ni tema ni apa? Okay, mengikut dalam cerita ni dia ada tema. Dia gunakan tema pengorbanan dan kemanusiaan dalam perang lah. Lepas tu dari segi visual pula. Visual. Dari segi visual, Gambaran. dari segi gambaran, dia diperkukuhkan menekankan emosi watak
Dia tekankan emosi watak tu. Oh faham. Sebab perang. So dia sangat-sangat main peranan lah benda tu sebenarnya. peranan kan? benda tu. Dia sebab main peranan lah senang cakap. Lagi. Dan dia kekacauan peperangan. Oh, tu genre dia main peranan untuk benda tu itulah. Main peranan dia. Baik. Okey, kita nak masuk dekat gerak kerja kamera. Camera work kalau ni biasa bahasa filem camera work. Okay, so sekarang kita cakap tentang camera work dalam filem ni. Saving Private Ryan ni dia terkenal dengan penggunaan shaky cam dan dalam bawa perang. Kita tahu shaky cam tu apa? Shaky cam tu macam kau rekod dia macam goyang-goyang. Tu adalah shaky cam. So Dia tak gunakan tripod. So cuba kalau kita explain sikit shaky cam ni apa sebenarnya dan kenapa gunakan dalam filem ni? Spielberg dan Kaminski kan. Kaminski dia gunakan handheld camera dengan gerakan goyang untuk memberikan ilusi seolah-olah kita berada di tengah-tengah medan perang. Maksudnya dia guna benda tu, dia buat benda tu macam seolah-olah kita memang tengah perang. Macam POV lah background. POV. Macam kita fit kita tengah Macam dia real lah kita tengah buat. Faham. Baik. Lepas tu dia dapat jelaskan untuk babak pendaratan di pantai Omaha sekitar aku ingat bab tu yang masa diorang banyak macam ni battalion diorang sampai yang kena attack dari atas tu. Okay, kalau korang tengok dekat minit 10 hingga 27. Ni babak ni lah dia 10 hingga 27. Babak ni dia menunjukkan pendaratan di pantai Omaha. Yang masa diorang tu aku cerita sikit lah. Dia sampai diorang tengah sampai borak semua tu. Sampai tak sempat turun kaki lagi dah kena attack tembak. Dia ada kat atas sana tembak tok. Time tu dia dah mula guna shaky cam dia dah guna efek apa macam bagi kita rasa macam kita feel kat medan perang Macam POV. POV lah lebih kurang. Baik, itu baik. Okey, aku ada soalan lagi satu. Bukan lagi satu, banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi. Kan. Jangan ke mana-mana. Nak tanya kau yang macam selain daripada shaky cam, handheld, apa lagi yang dia gunakan? Dia menggunakan selain benda-benda dia gunakan shaky cam handheld yang kau cakap tadi. Pada sekitar minit 12 hingga 15. Kau tengok. Oh, dalam minit 10.7 tu ada lagi 12 ada 12 lagi 12 macam angle dan ada angle lain. Ada angle lain. Contoh angle dia? Ada satu teknik diorang guna, iaitu teknik peralihan menarik di mana kamera bergerak dari bawah air ke atas permukaan. Oh, so dia macam ibarat kalau aku rasa cameraman cinematographer tu dia akan berjalan tak boleh. Cameraman untuk buat berita, cameraman lah. Ini cinematographer. So dia rekod ni dia masuk air di bawah. So ibarat real lah benda tu. Kita nampak gambaran waktu bawah air ni air. Oh, faham baik. Diorang gunakan teknik ni untuk memberikan kontras bunyi antara dunia di bawah air yang sunyi dan keganasan atas permukaan. Oh, so dia bukanlah kamera je. Dia punya audio punya peranan lah sebenarnya. Betul. Sebab air kalau turun kita pressure tak ada dia. Nampak. Dia sebenarnya bukan kamera. Dia kamera ni kalau kamera saja dia tak faham. Dia kena dengan audio sekali. Dia bila audio kamera dia pegang jap. Aku tak boleh. Dia jadi macam Kali kedua guys. Kali kedua. Dia kalau 3 kali Kali habis lah bang. 3 kali free apa ni selain dia ada lagi tak kalau kau rasa aku pernah tengok cerita tu. Tengok sama-sama jujur tengok sama-sama lah sebenarnya. Aku ada yang aku ingat lupa tapi aku rasa ada juga angle-angle lain. Cuba kau ingat balik. Ada. Dia pada minit ke dia ada guna teknik juga dalam minit 10 minit ke 27 tu tapi tak ingat minit mana tapi antara tu lah. Dia ada guna sudut kamera seperti low angle. Oh, low angle dia tembak atas. Yes, dia tembak di atas. So dia dari bawah dia tembak ke atas. Yang ingat aku kalau angle atas ke bawah kita ni nampak kecil. Betul. Maksud dia kita nampak kecil. Tapi kalau bawah ke atas ni nampak besar. Tapi bukan ada lagi maksud lain aku rasa. Tapi cuba explain maksud tu untuk apa sebenarnya yang low angle ni. Low angle shot dalam tu, cerita ni lah. Dalam cerita ni dia menunjukkan kehebatan askar dia. Oh betul lah. Maksudnya, nampak besar. dia low angle, dia tunjukkan askar tu, nampak kehebatan askar tu lah. Oh, sebab nampak gah. Sebab dia dari bawah kita nampak besar. Betul. Nampak gah. Orang pandang kita POV dari bawah, besar dia ni. Faham? Lepas tu dan over the shoulder shot. Over the shoulder shot. Over the shoulder shot tu function dia untuk memberikan perspektif watak. Perspektif watak Perspektif watak.
perspektif watak tu macam mana Man Dia tunjukkan gaya kau punya watak tu macam mana. Kau punya cara kau menonjolkan watak kau macam mana. Oh tu perspektif watak. Seperti watak yang aku faham lah